Hak Nabi kata ni, simfani min ahli nar, dua golongan daripada api neraka. Golongan pertama, pemerintah yang memegang tongkat, yang memukul tongkat kepala manusia, maksudnya yang berkuasa dengan zalim. Yang keduanya, nisaun kasiyatun, perempuan yang mendedahkan aurat. Semua ni daripada api neraka. Dua golongan ni yang dipuji sekarang ini. Golongan yang pertama ni kalau masuk kampung, Tok Imam menyembang atas luk nak salam. Tok Bilal siapa terolok kain nak salam dengan simfani minan nar, yang menjalankan kezaliman di muka bumi. Tok Bilal dah jember ni, noja gigit kain Tok Bilal, tabuk kain Tok Bilal. Tok Lalang tak pakai, berebu nak tiung tangan. Baiklah tiung tai lembu, tak majar sangat. Nah, tak boleh. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sunat berdiri jika masuk orang yang alim ke dalam majlis ataupun pemerintah atau raja yang adil. Dan sunat, katanya Syekh Atiyah Sokor, kita mencium selain tangan ibu bapa, iaitu tangan ulama, dan boleh mencium tangan raja yang adil kerana memuliakan mereka itu. Adapun tangan raja yang fasik ataupun pemerintah yang zalim, maka tidak ada seorang ulama pun yang mengharuskan mencium tangan mereka. Allah Rabbi, berebu orang cium tangan. Bukan laki sama laki sekali keluar daripada dewan, anak dara berjujuk tunggu. Hak pakai jibat, hak jerebat, hak pakai tudung, tak pakai tudung, cium tangan orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman yang paling besar tidak berhukum sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Tak ditium tangan, jadi sui, jadi majar tangan kita. Lebih teruk daripada tangan kita bahan dikurak 18 tahun. Pasal kita dijamah dengan tangan orang yang benci kepada sunnah Nabi, orang yang kasih kepada sunnah Yahudi, orang yang sangat menentang daripada bangkitnya ulama-ulama di muka bumi. Allah Rabbi, hak tukang tiung dengan hak kena tiung, dua-dua ni akan kena azab dalam api neraka. Kerana menghormati orang yang melakukan maksiat adalah bersebahat menggalakkan maksiat. Itulah yang kita dapat.